Surah gapo hok boleh kembali ke sihir kepada dia semula. Baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingat ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apabila sebut perkataan ashabul fil, tuju kepada siapa dia kalau kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita gambar ke orang hok khianat. Orang hok tuju, orang hok khianat kita tu minta kembali kepada dia. Sama ada orang tu orang ataupun jin. Niat belaka, ya Allah ya Tuhanku, kembali ke. Apabila sebut ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Alam yaj'al kaidahum. Sebut kata hum tu niat pokok dia. Niat tuai dia. Alam tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim. Oh niat pokok dia pula. Hing tu niat. Ini niat tuai dia. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim niat dia pula bihijaratin min sijil faja'alahum lima tepat niat kepada Tuhan. Ulai tanya semaya maya ajak ko semaya sunat ko niat tuju kepada dia. Kalau boleh buat amalan semaya sunat qabliyah. Qabliyah kita semaya kunat qabliyah subuh, qabliyah apa dah? Qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Qabliyah tu. So lagi baca tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Niat kembali ke semua. Kita tak buat sihir, kita kembali lagi kepada Tuhan dia semula. Niat sungguh-sungguh insya-Allah. Tak boleh hidup lama kawan tu kakak tu. Kita tak buat dah, kita hanya kembali ke sihir dia. Kalau dia sihir banyak skelo misalnya, skelo semula lagi ke dia. Tak ada nyucur langsung. Kita peri, habis semua-semua. Jadi surah apa dah? Al-Fil ni dah. Al-Fil dengan surah Tabbat Yada.